Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan liberalisme di Malaysia, saya boleh kelaskan kepada 3 masa-masa. Yang pertama, sebelum merdeka. Bagaimana liberal ini diperkenalkan melalui penjajahan British. Kita tahu bagaimana tanah Melayu dijajah oleh British. British telah menerapkan sistem demokrasi dalam pentadbiran di negara kita. Namun, pengaruh ini hanya terhad kerana umat Islam di tanah Melayu pada waktu itu sangat kuat berpegang pada nilai agama dan tradisi. Bergerak pada selepas pasca merdeka, bagaimana idea liberal ini semakin berkembang, khususnya di pusat-pusat pengajian, di IPT dan di universiti, di kalangan para intelektual. Mereka semakin lantang memperjuangkan liberal menggunakan media-media elektronik, alternatif dan NGO. Semakin jelas pada tahun 1990. Dan kini, liberal semakin hebat dalam negara kita melalui berbagai gerakan-gerakan, khususnya gerakan mencabar undang-undang negara kita. Misalnya pada tahun 2024, bagaimana Kisni Elin, seorang peguam, telah mencabar undang-undang enactment syariah Mahkamah Negeri Kelantan. Hal ini menunjukkan gerakan liberal merupakan gerakan yang sistematik dan dalam memperjuangkan liberalisme di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikmalul Hakim bin Ashar, nombor matriks 073821. Jadi kita teruskan dengan subtopik seterusnya, iaitu perkembangan sejarah ideologi liberalisme. Yang pertama, liberalisme sebelum Masihi, iaitu pada tahun 323 sehingga 146 sebelum Masihi. Jadi kita tengok apa yang ada pada tahun ini. Jadi kemunculan pemikiran yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan dan meletakkan manusia sebagai paksi untuk membuat keputusan semenjak zaman tamadun Yunani lagi. Jadi tokoh falsafah Yunani seperti Thales pada abad ke-6 sebelum Masihi mempersoalkan apa itu nilai kebenaran dari mitologis dan mencari prinsip di luar mitologis. Kita tengok ideologi sofis ni apa dia? Iaitu ideologi yang secara radikal mempopularkan intelektual retorik yang melampau dan meluaskan pendidikan formal kepada remaja. Jadi mereka ni menggunakan logik retorik, bahasa dan sejarah dalam perdebatan yang membentuk kehidupan sekular. Yang kedua adalah liberalisme pada zaman pertengahan, iaitu pada abad ke-5 hingga 15 Masihi. Pada abad pertengahan inilah wujudnya percampuran antara Yahudi, Kristian dan Yunani kuno Rom yang berlaku pada zaman Kaisar Rom. Namun Rom ini tidak bertahan lama dan digantikan oleh budaya Kristian Latin. Jadi selepas itu, revolusi politik Eropah ni berikutnya merencami sosial ekonomi dengan mengetengahkan slogan jargon liberals, egalites dan fraternites yang melahirkan keinginan pelbagai bangsa untuk membangun negara sendiri dan membentuk republik kecil di Eropah. Okey, seterusnya adalah liberalisme pada zaman moden, iaitu pada abad ke-16 hingga 19 Masihi. Aliran ini bermula pada abad ke-16 melalui tulisan Francis Bacon pada tahun 1561 sehingga 1626 dan Hobbes 1588 sehingga 1679. Okey, jadi liberalisme pada zaman ini bermula dengan revolusi tidak berdarah pada tahun 1688 yang juga dikenali dengan Glorious Revolution of 1688. Jadi revolusi ini berjaya menjatuhkan Raja James II dari England. Jadi yang terakhir sekali adalah liberalisme pada zaman pasca modernism, iaitu pada abad 20 hingga abad 21 Masihi. Jadi masa inilah para pendokong pemikiran pasca moden seperti Richard Rorty pada tahun 1931 hingga 2007 telah menegaskan tentang bahayanya konsep fitrah manusia ni. Jadi Richard, konsep fitrah manusia ini merupakan satu ancaman kepada pasca moden. Antara aspek fitrah manusia yang ditolak oleh pasca moden ialah semangat kewarganegaraan dan semangat kebersamaan. Jadi konsep fitrah manusia ini merupakan satu topik yang penting lah kerana ia melibatkan fitrah dunia, fitrah kebenaran dan fitrah ketuhanan. Jadi apabila manusia ini menolak konsep metafisik, maka sudah tentulah ia juga akan menolak konsep teologi. Jadi perkara yang paling penting bagi pasca moden ialah kebebasan manusia. Jadi bukan kebenaran. Jadi hidup pada era globalisasi menyadarkan penduduk dunia ini mengenai kepelbagaian budaya di dunia. Jadi ini sahajalah sekadar perbincangan untuk sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikmalul Hakim bin Ashar, nombor matriks 073821. Jadi kita teruskan dengan subtopik seterusnya, iaitu perkembangan sejarah ideologi liberalisme. Yang pertama, liberalisme. Assalamualaikum. Jadi kita akan sambung kajian kita berkenaan dengan ideologi liberalisme. Nama saya Muhammad Madinah Munawwar Rahmatuddin Al-Habib Muhammad 073665. Baik, kita akan mengkaji kesan terhadap pemikiran politik di Malaysia. Baik, apakah kesan liberalisme terhadap pemikiran politik di Malaysia? Ada 4 perkara: kebebasan individu dan demokrasi. Yang mana liberalisme menekankan terhadap kebebasan bersuara, media, sosial dan beragama. Liberalisme juga menyokong terhadap pilihan raya bebas dan hak asasi manusia. Yang kedua, pengaruh barat dan identiti tempatan. Nilai liberal seringkali dikaitkan dengan pemikiran barat
kebimbangan terhadap ancaman kepada identiti Melayu Islam ini adalah salah satu kesan daripada liberalisme yang mula masuk, yang telah lama masuk ke dalam kancah politik di Malaysia. Dan kita boleh lihat potensi pergeseran budaya dan sosial yang berlaku sekarang ni. Yang ketiga, pluralisme dan kepelbagaian. Yang mana liberalisme mendorong penerimaan kepelbagaian budaya, agama dan kaum. Dasar inklusif dalam pendidikan dan perkhidmatan awam. Dan kita boleh lihat cabaran konflik dengan norma tradisional masyarakat. Yang keempat, liberalisme amat-amat memberi kesan kepada politik dan perpaduan nasional. Idea liberal yang diterapkan oleh pemimpin progresif iaitu PMS kita, Anwar Ibrahim. Yang mana sokongan terhadap hak minoriti dan kebebasan individu ni kadang-kadang menyebabkan penolakan oleh kelompok konservatif Melayu. Kesan ideologi liberalisme terhadap pendidikan di Malaysia antaranya ialah penekanan kepada kebebasan individu, iaitu setiap pelajar dan guru diberikan hak untuk berfikir dan bersuara secara bebas. Walaupun perkara ini boleh meningkatkan kreativiti dan pemikiran kritis, namun menghakis nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada masyarakat seperti adab, hormat dan tanggungjawab bersama. Sebabnya ialah liberal ni membawa pandangan bahawa agama tidak perlu menjadi teras kepada pendidikan. Kesan yang kedua ialah pendidikan membawa nilai-nilai sekular dan rasional. Ini menjadikan puncak segelintir intelektual Melayu terpengaruh dengan fahaman liberal sehingga sanggup mencabar pandangan ulama dan menuntut kebebasan mutlak dalam menafsir agama. Keadaan ini boleh menyebabkan kecelaruan dalam pemahaman agama dalam kalangan masyarakat. Kesan ketiga iaitu kebebasan akademik yang tidak terbatas. Ini membuka ruang kepada fahaman-fahaman asing yang bertentangan dengan nilai Islam kerana liberalisme yang dibawa masuk melalui dasar negara sebenarnya tidak selari dan boleh melemahkan nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang telah lama menjadi asas kepada masyarakat. Dan akhir sekali, dalam dunia pendidikan moden, nilai dan kebenaran menjadi sesuatu yang relatif, iaitu tidak tetap dan boleh berubah mengikut pandangan manusia. Ini sangat berbeza dengan pendekatan Islam yang menekankan bahawa kebenaran mestilah bersumberkan wahyu. Hal ini kerana fahaman liberal menganggap semua pandangan adalah betul dan ini boleh menyebabkan keliruan dalam menentukan batas antara yang hak dan yang batil. Keadaan ini boleh melemahkan asas pemikiran Islam dalam pendidikan kerana pelajar tidak dapat ataupun tidak diajar membezakan nilai yang benar menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bahagian kesan liberalisme terhadap ekonomi di Malaysia. Seperti kita tahu bahawa liberalisme merupakan satu ideologi yang menekankan tentang kebebasan individu, hak asasi manusia serta pasar bebas. Dalam konteks ekonomi ini, kita dapat menyimpulkan bahawa liberalisme ini biasanya menekankan ekonomi pasaran bebas di mana ada yang campur tangan kerajaan itu dapat diminimalkan pasaran bebas itu secara efisien dan lebih sistematik. Terdapat banyak kesan yang boleh berlaku apabila liberalisme ini dalam konteks ekonomi di Malaysia. Antaranya adalah ianya dapat membuka peluang kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Bukan sahaja ianya dapat menarik minat pelabur asing, bahkan juga ianya dapat memodernkan serta meningkatkan pembangunan atau infrastruktur di negara kita. Selain daripada itu, kita juga dapat menyaksikan bahawa terdapat berlakunya persaingan di antara syarikat tempatan dengan syarikat multinasional, yang mana dengan adanya persaingan ini kita dapat menghasilkan produk yang berkualiti dan meningkatkan produktiviti ekonomi. Lantaran daripada situ menyebabkan terdorongnya syarikat tempatan untuk berinovasi dan menyaingi pasaran global. Dan kesan liberalisme ini juga terdapat buruknya juga. Antaranya adalah berlakunya ketidaksamarataan pendapatan dan jurang kaya miskin, yang di mana orang kaya akan terus kaya dan orang miskin akan terus miskin. Ianya hanya menguntungkan golongan yang mempunyai modal ataupun akses sahaja dan juga menjauhkan lagi jurang tersebut. Selain daripada itu juga, ianya dengan adanya liberalisme ini ianya menyebabkan ketergantungan kepada sektor asing, yang mana kita hanya berharapkan bahawa sektor asing ini menyebabkan ekonomi kita akan terus meningkat. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung lagi pembentangan kumpulan kami berkenaan dengan kesan pemikiran liberalisme terhadap agama Islam di Malaysia. Liberalisme merupakan satu fahaman yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia tanpa batasan mutlak. Di Malaysia, fahaman ini semakin menular melalui media sosial, pendidikan tinggi dan aktiviti pertubuhan masyarakat sivil.
civil rights activist. Walaupun ada nilai positif dalam liberalisme ini seperti keadilan dan hak bersuara, namun apabila diaplikasikan secara mutlak tanpa panduan syariah, ia boleh mendatangkan mudarat khususnya terhadap agama Islam. Antara kesannya ialah tercabarnya autoriti institusi agama seperti JAKIM dan Majlis Fatwa. Pemikiran liberal juga cenderung untuk menafsir semula ajaran Islam dengan cara yang lebih longgar seperti menyokong pluralisme agama, menuntut kebebasan jantina dan menolak hukum syariah atas alasan hak asasi. Lebih membimbangkan, fahaman ini telah menimbulkan kekeliruan akidah dalam kalangan umat Islam, terutamanya generasi muda. Mereka mula mempertikaikan hukum agama dan menganggap agama-agama adalah setara, yang jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Justru amat penting bagi kita untuk menilai fahaman liberalisme ini secara kritikal dan berpaksikan ilmu Islam. Pendidikan berteraskan maqasid syariah serta pengukuhan institusi agama perlu menjadi benteng utama dalam menghadapi cabaran pemikiran global yang semakin mencabar ini. Sekian, wallahu alam. Okey, seterusnya berbagai cadangan mengenai dengan liberalisme ni. Jadi penjelasan ini membuktikan teori liberalisme barat berlanjutan menjalani evolusi semasa sehingga menyerap dalam pemikiran masyarakat Islam di seluruh dunia. Jadi termasuk sekali di Malaysia. Jadi perubahan ini berpunca daripada latar belakang pembuatan pemikiran yang telah berakar umbi semenjak dulu lagi. Ada juga sebagai masyarakat Islam ni dia mudah terpengaruh tanpa dia membuat penelitian yang mendalam lah terhadap ideologi barat itu, terutama doktrin keagamaan dengan dakwaan menuju negara yang lebih moden dan maju. Jadi kita tengok dalam konteks bangsa Melayu kita ni yang hidup dalam masyarakat maju di Malaysia, situasi ini perlu diambil berat lah, perlu difahami dan ditangani dengan bijak dan tegas. Sebab contohnya, yang pertama kita perlu melakukan pendekatan dakwah kepada masyarakat lah keseluruhannya, supaya kita mudah didekati mereka dan kita untuk dakwah mereka dengan cara berkesan. Jadi masyarakat Islam ni perlu diberikan pendedahan tentang penghayatan nilai-nilai Islam yang sebenar melalui sistem pendidikan yang formal dan juga tidak formal, sama ada di sekolah, masjid, melalui media massa dan media sosial. Jadi seterusnya semua institusi juga perlu mengambil peranan untuk menyebarkan keindahan Islam ni dan mencegahlah kemungkaran yang berleluasa. Ibu bapa juga, guru, alim ulama, NGO Islam dan badan agama Islam negeri perlu bekerjasama dengan kuat dalam membantu masyarakat Islam ni lebih memahami dan menghayati kehidupan Islam yang sebenar. Alhamdulillah, secara tuntasnya, liberalisme walaupun mengangkat kebebasan individu dan hak asasi manusia, seringkali liberalisme bercanggah dengan nilai-nilai tradisional, agama, norma masyarakat timur, khususnya di negara majoriti Muslim seperti negara kita Malaysia. Fahaman ini berpotensi menghakis autoriti agama, melemahkan institusi kekeluargaan serta membuka ruang kepada relativisme, moral dan hedonisme. Penekanan keterlaluan terhadap kebebasan individu boleh menggugat keharmonian sosial dan menyukarkan usaha mempertahankan nilai bersama. Tuntasnya, liberalisme tidak wajar dijadikan asas dalam membentuk sistem sosial dan politik negara kerana ia tidak selari dengan identiti budaya, agama dan norma baik masyarakat kita yang bertata susila, khususnya negara kita yang tercinta, Malaysia, tanah air kita. Sekian, terima kasih.